Dal sama dengan D, vocal U, consonant L. Okey, lam tu ada sifat apa? Tawassut. Okey, lepas tu ada sifat apa? Inhiraf, INH. Suara melencong. Okey, baca macam mana? Dul. Dul. Duduk diam-diam makan dudul. Dudul. Dul. Jangan baca dul. Kalau Melayu kita baca apa? Baca bahasa Melayu bawah tu. Dul. Sarik dul, samdul, abdul. Lagi apa lagi? Dul, semua dul. Tak mau dul. Okey, ni Arab. Sebab tu bahaya dah. Kita transliterasi bahasa Melayu tu pada apa? Kita transliterasi tu pada tulisan sahaja. Bukan sekali dengan makhraj pun kita tibat Melayu juga. Jangan baca dul, abdul, 3 abdul. Ni bukan dul. Dul. Pandai. Seterusnya, dal sama dengan D, vocal U, consonant N. Dun. Nun ada sifat apa? Tawassut dan gunah. Dun. Kalau bahasa Melayu kita baca apa? Dun mana? Mengundi dun mana? Okey, nama pun Ustaz Dun. Dia panggil Ustaz Dun. Ustaz jangan Dun. Bukan Dun. Dun tu orang mesti sebut jangan kan. Dun tu apa? Mana ada jangan lah. Ustaz Dun, Ustaz jangan. Okey, bukan Dun. Dun.